kemungkinan akan tercatat lagi untuk world record kali ni. Korang tahu tak, bulan April dalam masa terdekat ni ada 2 World Major Marathon yang akan berlangsung. Esok 21 April adalah Boston Marathon dan ada lagi 6 hari lagi berbaki adalah TCS London Marathon yang akan berlangsung pada 27 April. Hujung minggu ni juga kita akan saksikan 2 event terbesar dalam World Major Marathon. So, aku nak story sikit tentang World Major Marathon untuk kedua-dua event ini. Tapi sebelum itu, bagi korang yang minat tentang dunia info lari, korang boleh tekan button follow. Yang dah follow, mantap. Fakta yang korang kena tahu pasal Boston Marathon, setakat ini masih tak ada official world record yang tercatat untuk Boston Marathon. Tetapi ada satu rekod yang telah tercatat pada 2011 oleh seorang pelari Kenya, tapi tak official sebabnya setakat ini masih belum diwartakan untuk course record yang boleh dipecahkan untuk world record. Sebabnya World Athletics mengatakan course record untuk Boston Marathon ni terlampau banyak downhill dan juga dia punya jarak marathon tu ada terlebih beberapa ratus meter. Itu sebabnya kalau korang tengok, tak ramai elite runner yang join untuk Boston Marathon ni. Berbalik pada TCS London Marathon, ramai elite yang akan join sebabnya dia punya course recordnya yang agak flat dan dia punya cuaca yang agak sejuk 10 hingga ke 15 darjah Celsius. Sesuailah siapa nak buat pecah rekod dan buat PB di sana. Ikut dari segi rekod history, ada 6 rekod yang pernah tercatat. Paling latest adalah pada tahun 2024 oleh seorang perempuan Kenya. Dia pecahkan untuk world record marathon di sana. Sampai sekarang masih tak ada lagi world record yang masih tercatat di London Marathon. Yang ramai nak tahu tentang London Marathon untuk tahun 2025 ni, ada 2 legend marathon yang akan join, iaitu Kenenisa Bekele dan juga Eliud Kipchoge. Kenenisa Bekele daripada Ethiopia ni, dia punya personal best adalah 2 jam 01.41 second yang telah dia buat pada tahun 2019 di Berlin. Dan Eliud Kipchoge, siapa tak kenal lah, dia punya legend dan dia punya laju dalam marathon ni kan. Dia punya personal best, siapa tak tahu, adalah second fastest untuk world record marathon, iaitu adalah 2 jam 019 second yang telah dibuat pada tahun 2022, iaitu di Berlin juga. Elite runner yang lain yang terkemuka seperti ada seorang runner sini, dia buat debut dalam marathon. Nama adalah Jacob Kiplamoy. Dia ni salah seorang yang pemegang rekod dalam HM. Dia nak cuba debut dalam marathon. Kita tengok adakah dia boleh bersaing dengan 2 legend marathon. Boleh dikatakan untuk London Marathon kali ini, kita akan saksikan 2 legend marathon ni akan bersaing dan aku harapkan kedua-dua legend ni akan bersaing sehingga ke garisan penamat. Kita tak naklah salah seorang dia injured di pertengahan. Kita nak pastikan kedua-dua ni akan bersaing sehinggalah ke terakhir mile. Kemungkinan akan tercatat lagi untuk world record kali ni, tapi di dunia London. So, korang rasakan siapa yang akan juara untuk kali ni punya London Marathon? Okey, itu sajalah. Jumpa lagi next video. Bye bye.